Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita dalam channel Dark Clan. So hari tu kita dah review kasut raya Dark Clan. Hari ni kita review kasut kedua raya Dark Clan jugalah. So kasut raya kali ni pun Converse juga. So kat depan tu ada kotak Converse. Okay, kat atas ni memang ada lambang Converse lah. So ni Converse lagi. Jom tengok nama model dia. Kali ni kita beli Star Player 67OX. Star Player 67OX. Kenapa ada OX sekarang belakang ni? Warna ada obsidian atau vintage white. So dah akan beli obsidian ke? Macam warna biru. Dia tak tulis navy je. Beli saiz 10, 9 UK, 44 euro, 28 cm So ni saiz kaki Dark Clan lah. So converse.com. Sebelah sini kotak kosong saja. Sebelah sini ada lambang Converse lagi. Converse, nice. Dark Clan suka lah Converse. Okay, bawah ni ada tulisan-tulisan lah. Box made in Vietnam semua. So jom kita buka, kita tengok kasut kita. Okay. So ini dia kasut. Kasut ni lebih pada bentuk standard Converse lah okay. So ada dua. Inilah warna yang Dark Clan beli. Sikit. Warna navy blue, tapi tulisan ni warna obsidian. Saya tak pastilah So ini warna dia. Kalau Converse yang sebelum dia akan beli, yang ni yang kita dah review dah review. So warna dia macam ada lain sikit Lain sikit dia. Ni lebih gelap kot. Ni lebih gelap. Ni ada macam sikit lah cair sikit. Ni gelap. So ni lebih leather lah. Ni lebih banyak leather. Ni tak berapa banyak leather. Tak ada leather kot rasanya ni. So jom kita tengok material dia. Okay. So memang fabric. Tempat tali pun fabric. Lambang dia ni benang. Dia jahit benang. Belakang dia ada kain kasa macam ni. Fabric, totally fabric. Dia bagi tali putih. Jom kita tengok outsole dia dulu. Tapak dia macam ni guys. All Star Converse. Player name, ada tulis player's name. Okay, kasut basket ni. So ni tapak dia warna coklat. Outsole dia. So midsole dia, tengok ni macam biasa ada line hitam kat sini. So bergerigi kat depan. Dia ada dua layer getah. Dia tambah getah lagi kat sini. Okay, sambung sampai sini. Ada line hitam lagi. Patch kat belakang warna hitam Converse All Star. So lepas tu ada tali macam kain lah. Dia kain. Beza lah fabric ni. Material fabric ni dengan kain ni lain. Dia timbul So lepas tu ada jahitan. Sini ada span. Selesa lah. Ada span kat sini. Selesa. Kena buku lali kita selesa. So sini pun jahitan. Jahitan dia, benang dia biru Saya pilih benang biru. Ada yang benang putih. Saya rasa benang putih tu tak cantik lah. Nampak jahit kat sini. Saya tu preference saya lah. Saya suka benang sama colour So tak payahlah macam serabut sangat nampak putih-putih sana sini. So cukuplah putih dekat tali dengan dekat sini. So jom kita kira berapa dia punya lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Saya kasut sebelum ni saya beli. Tapi dia ada ring kat sini Yang sebelum ni lubang dia tak ada ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. So sama 7. Ada kasut yang 8 tak silap saya untuk Converse. So ni 7. Depan dia ada getah ni. Ni bentuk ikonik Converse lah. Okay. Kepala dia So jom kita tengok lidah dia. Lidah dia ada leather. Ada juga leather kat sini sikit ni. Converse All Star ada lubang kat sini. Lubang kat sini. Star Player Star Player. Dia punya ni made in Vietnam juga. Dia punya patch kat sini. Dia punya apa, saiz UK 10 lah. Dalam ni pun ada leather. Dalam ni pun ada leather dekat ni. Fokus. Ni. Dalam ni leather. Kasut sebelum saya beli ni tak. Ni semua fabric.
Yang ni dalamnya leather. Boleh tak kau? Ni leather biru Okay, jom tengok insole. Ini insole warna oranye guys, mencapap guys. Converse. Okay, ada span juga, selesa. Tali putih guys. So beza dengan kasut sebelum saya beli tu, tali biru dan tali putih So korang tengok sini, benang terlebih. Dia punya dekat ni pun unik Dia macam bukan dia biar je macam tu, dia ada tambah kotak-kotak kecil lagi kat dalam ni. Dalam bintang pun ada kotak kecil. Kotak. Nice, saya suka. So, 2 kasut raya Converse tahun ni Nak beli Puma juga, tapi sold out. Ini nak beli Puma, sold out. Yang saya minat dah sold out. Harap dia restock lah. Doakan restock lah. Kalau tak ada rezeki nak beli Puma. So, itu dia kasut Converse kita hari ni. Saya review lagi sekali daripada tepi. Ini jahitan dia. So ni dia punya midsole daripada depan, getah yang warna hitam. Daripada tepi sebelah sini, ni tadi saya cakap ada span, ada leather. Ni belakang ada patch Converse All Star. So daripada dalam, uniknya kat sini tebal juga ni leather ni. Lidah dia ada leather Converse All Star. Nampak lah kita pakai Converse Converse All Star. Okay. So lagi satu special ni, nak highlight lagi sekali. Dia punya simple punya apa ni, nak cakap apa tak terkeluar pula ayat tu. Benda-benda simple yang dia tambah tu yang kadang-kadang special lah. Macam ni kan, tambah point fabric lain macam ni, dia tambah leather kat sini. Benda tu yang jadi kasut ni lagi special lah. Okay, macam ni kotak-kotak ni kan atas, dia tak saja-saja terus kosongkan. Dia nak juga kotak-kotakan detail-detail yang kecil-kecil inilah yang menjadikan dia lagi special. So ni tapak dia last. Tak tunjuk tapak kan. Okay, ni tapak dia last. Okay, tapak dia kalau korang tengok. Okay, so saya rasa itu saja review untuk kasut ni. Kalau korang berminat nak beli juga ni, macam biasa ada sediakan link dekat description kat bawah boleh klik lah. Harap ada lagi lah untuk korang sambar. Sebab hari ni memang Converse tengah buat diskaun gila-gila ni guys. Boleh sambar. Okay, itu saja. Kalau ada korang suka video ni, jangan lupa tekan button like this video, share this video dan komen dekat komen di bawah. Saya harap video fokusan saya ni membantu untuk korang belilah kasut Converse ni. Kalau korang berminat korang boleh tengok lebih detail apa-apa ciri-ciri yang saya dah cerita tadi. Okay, so saya rasa itu saja. Selamat Hari Raya. Dan jumpa lagi korang kat next video. Kalau korang suka video macam biasa, tekan button like this video, share this video dan komen dekat komen di bawah. Dan jangan lupa tekan button subscribe guys, untuk bantu kembangkan lagi channel saya ni guys. Okay, sampai itu saja review saya. Saya akhiri video saya macam biasa dengan Assalamualaikum. Peace.